Hello korang, aku Kamal Adli, Ketua Geng Bijak Berbajet korang ataupun GBB. Misi aku satu je. Aku nak buktikan pada korang yang kita ni semua mampu hidup premium tanpa perlu berbelanja lebih bila kita bijak berbajet. Haria, Pening Haria. Selamat datang ke Pulau Mutiara, Pulau Pinang. Okey, kali ni kita tak akan pergi ke sebelah pulau. Kita akan berada di sini, di seberang perai. Walaupun pulau dekat situ je, tapi sekarang ni saya berada di Pantai Robina. Hai, Assalamualaikum. Saya Kamal Adli selaku Ketua Geng Bijak Berbajet anda ataupun GBB. Dan hari ini saya bersama dengan ahli saya yang terbaru. Ini dia ahli GBB saya, Siti Saleha. Hai Kamal, apa khabar? Jadi sebelum tu Kamal nak tanya dulu dekat Sally, apa perkara yang kurang bijak yang selalu orang buat? Mungkin tak mengamalkan prinsip kualiti berbanding kuantiti. So kita kenalah laburkan duit lebih sikit bila beli sesuatu tu, bila shopping tu. So geng bijak berbajet ini dia memang bukan sahaja berbandingkan harga, tapi dia mengutamakan kualiti. Bagus, tapi ni memang bijak, memang tak salah. Memang bijak. Tapi nak tanya, Sally sudah bersedia untuk menawan Pulau Pinang? Ya, sudah. Dalam sampul ni ada bajet yang kita akan belanjakan pada hari ini sahaja. Baik. Di Pulau Pinang. Yang ini. Tengok berapa, Okey, tengok jom berapa. kita tengok. Wow. Oh, banyak. RM80. Ini bajet kita. Satu hari dengan pelbagai aktiviti, ada ke tidak? Boleh. Sudah bersedia? Boleh. Nak bawa bagi kat mana ni? Ada tempat special, Kamal. Jom. Jom. Ikut saya. Wish. Wow, dengan bajet ciput je tahu-tahu Sally boleh bawa saya sampai ke Bali. Ya. Kenapa? Macam mana ni? Bijak berbajet, bijak berbajet. Best kan Sally, dapat naik basikal, dapat main buayan, dapat main piano dekat sana. Piano kat sini. Memang banyak betul aktiviti kat sini. Kejap tau. Ni Kamal nak WhatsApp jap nak kongsi momen ni dengan Haura. Alah, comelnya. Kamal guna internet apa? Hotlink. Oh, samalah kita. Senang kan sebab Hotlink ada prepaid, ada Hotlink. Postpaid pun ada. Memang bijak, memang padu lah. Pastilah, kata GBB kan. Hey, inilah ahli GBB yang gempak. Sally. Sally, dah lah. Daripada tadi makan angin je dah kembung perut ni. Kita berhenti kat sini, kita makan pula boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab boleh, dek. Oh, Sally memang padu lah laksa ni. Sedap kan? Laksa berlatar belakang dengan sawah padi pula dekat belakang ni dengan angin-angin macam dia rasa macam dekat kampung saya. Kita kat Penang tau. Betul. Tips GBB yang pertama sekarang ni. Okay, sebelum kita nak habiskan duit untuk beli tiket bercuti dekat luar negara, apa kata kita tengok dulu tempat-tempat menarik macam dekat negara kita ni. Contoh dekat belakang ni. Ni padahal kat Pening je tau. Tak pernah tahu tempat ni wujud. Macam Bali tau. Padahal dekat kampung, Agung Tenaga je. Dia dekat seberang perai. Memanglah makanan dia pun sedap. Makanan lokal dia sedap. Harga patutan. Memang kena dengan bajet kita. Jadi makan sambil layan. Tu ada kuda. Apa tak kuda? Kenapa tak naik kuda tadi? Macam-macam aktiviti pun ada kat sini. Memang best pengalaman. Sally. Sally, udang tu tak bergerak pun. Kepala ada lagi tu. Cepat makan. Kita nak pergi naik basikal lagi ni. Okey. I malas nak kopi ni. Macam ni makan je kepala. Pelik rasa dia. Kamal, boleh tak tolong kongsikan sikit tips bijak berbajet Kamal bila melancong ke luar negara? Ni soalan bijak ni. Sally tahu yang dekat Pulau Pinang ni ada lapangan terbang antarabangsa. Jadi maknanya daripada sini boleh terbang ke mana-mana negara, termasuk juga kat Denpasar Bali. Denpasar terus. Jadi sekarang ni tips melancong berbajet, pakai Hotlink sebab anda boleh dapat terus internet perayaan secara percuma. Tu sebab bab internet ni kita kena rancang awal, betul tak? Sebab tak pasal-pasal bil akan mahal sangat. Dan kalau tak ada tetapan perayaan juga, nanti tak pasal-pasal dah kena beratur panjang nak beli SIM card. Itu satu hal lagi nanti nak kena ambil subang Sally ni kan. Tu je cara tu je boleh cucuk dekat telefon nak buka SIM card tu. Sebab saya pun bila melancong ke Thailand, Indonesia ataupun Singapura, saya aktifkan je tetapan perayaan dalam phone. Sebab dalam 3 negara ini, Hotlink akan guna kota internet yang sedia ada dalam phone secara percuma. Yes. Betul lah, ni memang bijak. Ini ahli GBB bijak. Jadi tips melancong berbajet adalah pakai Hotlink. Banyak benda percuma ada dan yang paling penting dapat internet perayaan, postpaid dan juga prepaid secara percuma. Sally, kita dah berjaya tamatkan misi kita pada hari ni. Jauh betul perjalanan kita. Dan sekarang ni jom kita kira bajet kita. Okey, tiket masuk tadi RM30 untuk 2 orang. Lepas tu sewa basikal RM10, RM20 untuk 2 orang. Lepas tu kita makan tadi. RM30. Ngam daripada RM80. Cukup bajet memang. Ini Sally memang bijak lah. Jadi saya akan bagi 9/10. Okey, terima kasih. Kalau korang adalah geng bijak berbajet macam kami, jom sertai Hotlink sekarang. Jadi saya Kamal Adli. Saya Siti Saleha. Dari geng bijak berbajet ingin mengundur diri dan jumpa lagi. Bye-bye. Jom Sally. Aduh.